Assalamualaikum, selamat sejahtera, annyeonghaseyo. Saya Nur Afika, graduate student from Sung Kim Kuan University. Anda sedang mendengar Sembang Santai MITI Khas, podcast di mana kita akan sembang mengenai isu, latest trend ekonomik, pelaburan dan perdagangan tapi dengan cara yang sangat santai dan mudah difahami. So, episod hari ini sangat special di mana kita akan kupas satu topik yang sangat hangat in conjunction with the APEC meeting that was held in Korea dan juga di mana Malaysia was the host for 47th ASEAN Summit. So the current issue right now is about Perjanjian Perdagangan Timbal Balas, atau in English we call it as Agreement on Reciprocal Tariffs, ART, yang baru saja ditandatangani oleh dua pihak antara Malaysia dan juga United States. Mungkin ramai yang tertanya-tanya apa maksud perjanjian ini sebenarnya dan kenapa Malaysia terlibat dan apa impak yang diberi kepada rakyat, bisnes daripada syarikat besar hinggalah PKS. Untuk jawab semua soalan ni, kita sangat bertuah sebab kita ada a very special guest iaitu YB Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri. Selamat datang YB. Apa khabar? YB sihat? Baik. How are you, Afika? Okay. So far so good, alhamdulillah. Okay. Thank you for doing this. Alright, jadi YB akan jelaskan more in detail di sebalik rundingan Malaysia Amerika Syarikat bagaimana pendekatan diplomasi berjaya bawa hasil yang positif, macam mana ia akan lindung kepentingan ekonomi negara dan juga kenapa engage and not retaliate jadi prinsip utama Malaysia dalam rundingan ini. So without further ado, kita akan mulakan with the basic questions. So apa cerita sebenar di sebalik ART ni dan apa maknanya untuk masa depan perdagangan Malaysia? Yeah. Well, kalau kita baca apa yang telah berlaku sejak April, ada 2 hari bulan April, Presiden Trump mengumumkan tarif ke atas semua negara rakan dagang Amerika Syarikat. He called it the Liberation Day. Ya. Pada masa itu, Malaysia tidak dikecualikan. Ya. Malaysia dikenakan tarif pada masa itu 24%. Ya. Dan pada masa yang sama, semua negara-negara lain pun kenalah. Ya. Ada yang kena sampai 40, ada yang 50. Terutamanya negara-negara seperti Malaysia ni yang mempunyai trade deficit. Ya, ataupun US ada trade deficit dengan Malaysia. So kita ada trade surplus lah. Maknanya kita ekspor lebih daripada kita import daripada Amerika Syarikat dan kita punya trade surplus dengan Amerika Syarikat pada tahun lepas berjumlah hampir 25 bilion US dollar. Ya. Kerana mereka berpendapat kalau ada perdagangan yang tidak seimbang, ya, mereka perlu mengenakan tarif ke atas negara-negara yang ekspornya lebih daripada import berbanding dengan Amerika Syarikat. So lepas itu pada masa yang sama kita ada beberapa pilihan. Ya. Pilihan pertama ialah kita retaliate. Ya. Kita tak nak berunding lah. Basically kita kata okey, kalau you kenakan saya ataupun kenakan negara kita tarif sebanyak 24%, kita kenakan balik 24%. Itu satu pilihan pertama lah. Pilihan kedua ialah kita engage. Ya. Kita adakan sesi engagement terlibat urus lah dengan pihak pentadbiran Trump. Dan ketiga kita tak buat apa-apa lah. Ya. Kita biar je lah. That means kita tak engage, kita tak retaliate, tapi kita just terima je lah apa yang telah dikenakan kepada kita. Dan saya pada masa itu berbincang dengan rakan-rakan kabinet dan pada masa yang sama telah mengambil peluang sebagai pengerusi ASEAN. We call for a meeting of all the ASEAN Economic Ministers dan semua juga bersetuju yang kita tidak retaliate, kita engage. Dan sejak itulah semua negara di ASEAN engage Amerika Syarikat dan berbincang untuk menurunkan tarif ini dan also berbincang bagaimana kita perlu bekerjasama dengan Amerika Syarikat kerana perdagangan di antara Amerika Syarikat dan ASEAN dan Amerika Syarikat dengan Malaysia sebenarnya adalah win-win untuk kedua-dua pihak. So in short, if I can summarize the point, it means like what you do to us, we do back to you. No, that is one option, which we decided not to because I think that option nobody wins. Okay. Jadi kita decided to engage, so that we can inform the United States apakah isu-isu yang kita rasa tidak adil, not fair,
Dan pada masa yang sama kita pun nak dengar apa yang mereka risaukan, ya, apakah cabaran mereka, kenapa mereka buat sedemikian. Right. So mengenai rundingan ni, boleh YB ceritakan sikit macam mana Malaysia terdorong dalam rundingan ni, and then apa matlamat utama MITI in this agreement? Yeah. First you kena see the hubungan perdagangan dan juga pelaburan di antara Amerika Syarikat dan Malaysia. Dari segi perdagangan, pasaran Amerika Syarikat ini merupakan pasaran yang terbesar, pasaran ekspor yang terbesar untuk Malaysia. Tahun lepas saja hampir 200 bilion ringgit, ekspor kita adalah ke Amerika Syarikat. They are our biggest export market. Kalau dari segi pelaburan pun, mereka adalah pelabur yang terbesar ke dalam negara kita. Sejak 1980-an, pelaburan berjumlah hampir 225 bilion ringgit. Pelaburan daripada syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang melabur di negara kita. Dan ini telah membawa limpahan positif dari segi pekerjaan, limpahan positif dari segi pembangunan ekosistem untuk PKS kita dan juga syarikat-syarikat kita menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan. Dan contohnya sektor semiconductor sekarang ini, negara kita adalah salah satu negara pengekspor terbesar semiconductor, kerana pelaburan daripada Amerika Syarikat. Dan oleh itu kita tidak boleh yang pilihan satu tadilah, kita tak boleh membuat keputusan okeylah kita retaliate, kerana kita kena fikirkan tentang syarikat-syarikat kita yang pengekspor kita yang ada hubungan perdagangan dan pelaburan dengan Amerika Syarikat, kerana mereka juga memberi peluang pekerjaan kepada berjuta rakyat Malaysia, kalau kita tengok rantaian bekalan ke syarikat-syarikat tersebut. Tapi pada masa yang sama, yang pilihan yang saya sebut tadi, pilihan kedua, kita engage, kita beri pencerahan, beri penerangan yang contohnya dalam sektor-sektor seperti semiconductor, seperti aerospace, seperti pharmaceutical, kita ni saling melengkapi. We are actually complementing the industries in the US. Kalau dia kenakan tarif contohnya kepada alat-alat yang diperlukan untuk pharmaceutical ataupun ingredient yang diperlukan untuk pharmaceutical, sama juga dengan aerospace, mereka ada Boeing di Malaysia. Ini akan mengakibatkan harga pesawat Boeing itu lebih tinggi. So oleh itu dalam perbincangan kita berilah pencerahan, penerangan kepada pihak Amerika Syarikat bagaimana rantaian bekalan kita ini saling melengkapi ataupun we complement the supply chain, dan juga yang pada masa yang sama kita adalah satu rantaian bekalan yang boleh dipercayai ataupun is reliable and secure for the US. Dah 50-60 tahun kita menjadi rakan dagang kepada Amerika Syarikat, and we have always deliver in terms of supply chain. Jadi salah satu impact pada rakyat, kita bagi satu senario. Kita tidak boleh ekspor lagi ke Amerika Syarikat kerana produk-produk kita tidak lagi kompetitif, kerana Amerika Syarikat mungkin mengenakan tarif 50%. Ini satu kemungkinan yang real, real possibility kalau kita tidak tandatangani perjanjian ini. Apa akan berlaku? Syarikat-syarikat kita akan tidak dapat akses kepada Amerika Syarikat, and this is our biggest market. Mereka terpaksa tutup. People akan hilang, rakyat kita akan hilang pekerjaan. Jadi kita kena buat analisis ini betul-betul. We have to be objective, jangan emotional about these things. So pada masa yang sama kita dapat lihat komen-komen daripada chambers, FMM, macam-macam lagi lah. Of course American Chambers dan semualah industri-industri kita memang berpendapat ini adalah penting untuk mereka, for their survival. So we have to be fair. Kita ni senanglah duduk sini mari komen dan tiba-tiba dah jadi pakar dalam isu ini, tetapi yang kena nanti ialah rakyat kita. Bila dia hilang pekerjaan ni, siapa yang akan bertanggungjawab? Alright, so as YB mentioned earlier, pasal kadar tarif, saya difahamkan pada bulan April it was 24%, kemudian in July it was 25%, and very recent kita berjaya mencapai 19%. Jadi in this perspective, adakah kadar ini very competitive in terms of with other Asian countries, and macam mana kita actually berjaya mencapai 19% ni? Mula-mula bila kita dikenakan 24%, negara-negara ASEAN yang lain, negara-negara jiran kita dan juga beberapa negara di Asia memang dikenakan tarif
banyak yang negara pun kenakan tarif lebih tinggi daripada kita. Ada yang sama, lebih kurang, ada yang lebih tinggi. Dan mereka telah buat keputusan untuk berunding dengan Amerika Syarikat. Jadi kita pun perlulah berunding. Nanti kan mereka dapat tarif yang lebih rendah, kita masih lagi stuck dekat tahap 24%. In fact, lepas itu dalam perundingan kita dia dah naikkan ke 25. Banyak negara lain pun ada yang naikkan, ada yang turunkan. Tetapi pada masa yang sama kita teruskan rundingan, dan alhamdulillah dalam rundingan kita telah berjaya menurunkan tarif daripada 25% ke 19%, dan ini semua isu yang penting ialah kita kena faham apakah negara-negara jiran kita yang lain dapat lebih tinggi ataupun lebih rendah ataupun lebih kurang. Kerana kita tidak mahu situasi di mana kita kena 25 dapat 19 tapi yang lain dapat lebih rendah, dan ini akan mengurangkan competitiveness kita lah dari segi pengeksport. Jadi kita lihat negara-negara lain pun lebih kurang, lebih 19-20% negara-negara jiran kita. Dan oleh itu kita memang bila bercakap dengan pihak industri, dengan syarikat-syarikat kita yang ekspor kepada Amerika Syarikat, mereka pun they relief lah, because we are at par dengan negara-negara lain. Dan pada masa yang sama dalam perjanjian ART ini, Agreement on Reciprocal Trade ini, kita telah bersetuju yang ada juga tarif-tarif lain ataupun ada juga produk-produk yang tidak dikenakan tarif 19%. Ada sebanyak 1,711 tarif lain yang tidak dikenakan tarif 19% ini. Ini akan membantu pengeksport kita untuk teruskan ekspor ke Amerika Syarikat ataupun meningkatkan lagi ekspor ke Amerika Syarikat. Bila cakap pasal rundingan, ada rising concerns yang timbul, and ramai di especially social media dia akan risau pasal Malaysia punya ekonomi, and ada yang cakap Malaysia is very weak, menyerah ataupun senang dikompromi apabila buat rundingan macam ni. Jadi bagaimana MITI actually dapat ensurekan kedaulatan ekonomi negara selain juga melindungi orang cakap macam kepentingan Bumiputera dan juga PKS? Ialah sejak kebelakangan ini ramai dah jadi pakar-pakar, terutamanya dari perdagangan, dari sudut perdagangan, dari sudut pelaburan, dan pada masa yang sama banyak emosi kerana lebih emosional kerana ini adalah dengan Amerika Syarikat. Mereka mempunyai pandangan yang Amerika Syarikat ini adalah sebuah negara yang big bully, ataupun setengah tu berpandangan berkaitan isu Gaza, isu macam dia dipolitikkan lah. Dan pada masa sama kita mesti objektif. Seperti saya sebut tadi, Amerika Syarikat ini masih lagi rakan dagang dan rakan pelabur yang utama untuk negara kita. Kenapa itu penting? Kerana ia mencipta berjuta pekerjaan untuk rakyat kita. Kita boleh be emotional about it, kata okey, tidak, saya tidak nak berunding dengan Amerika Syarikat. Tapi sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita kena fikir apakah impak kepada ekonomi, apakah impak kepada syarikat-syarikat yang akan terkesan, apakah impak kepada pekerja-pekerja kita. Kerana nak tak nak, Amerika Syarikat dan juga China contohnya, ini adalah dua negara ekonomi terbesar dunia. Dan ini adalah dua negara di mana rakan dagang utama kita dan juga rakan pelaburan utama kita. Jadi kita berbincang dengan Amerika Syarikat, kita berunding dengan Amerika Syarikat, ada red line, ada garis merah yang kita tidak boleh kompromi. Yang disebut oleh Rika tadi, Bumiputera. Bila kita tengok syarikat-syarikat kita dalam sektor-sektor strategik, dari segi halal, dan yang paling penting, mana yang mengatakan kedaulatan negara kita telah jual kedaulatan negara kita. Ini memang fitnah lah semata-mata. Ini memang dia dah politikkan lah isu ni. Tidak apa, kita bagi pencerahan, bagi penerangan. Kita tanya dasar mana, undang-undang mana yang kita tidak boleh guna pakai. Semua dalam perjanjian itu, undang-undang Malaysia masih lagi sah, masih lagi boleh diguna pakai, masih lagi relevan. Juga dari segi dasar-dasar kita semua, dasar AP kita, dasar Bumiputera dan semuanya masih lagi tidak kita compromise. We didn't compromise on all that. Memanglah dalam wording tu kadang-kadang confusing dalam agreement tu, macam-macam wording yang mereka akan question. Tapi wording itu pun mereka ambil satu paragraf, dia tak baca paragraf yang lagi satu. In any trade agreements or even any agreement, you kena baca dengan secara holistik. So ada banyak isu-isu yang kita akan teruskan
pencerahan kita. Tapi yang penting di sini saya nak tekankan dari segi kedaulatan negara, we have not compromised on our sovereignty. Kita cakap pasal economic interest, kita cakap pasal national security, semua ini masih lagi ada dalam perjanjian itu, yang kita adalah sebuah negara yang memberi fokus kepada isu-isu ekonomi dan kedaulatan negara ni, kita tak compromise. So when you mentioned earlier about emosi, mungkin rakyat biasa ni terlalu emosi when they think about their daily lives. So macam mana this one can actually impact their daily lives in terms of dari harga barang ataupun peluang pekerjaan, or maybe dari the bigger perspective about the kestabilan pelaburan? Yeah. Well, when it comes to trade, dari segi perdagangan, yang penting ialah itulah Pak Vika cakap tadi, apakah kesannya kepada rakyat. Kita bagi satu contoh yang mudah lah. Bagi PKS kita yang membantu syarikat-syarikat multinasional ataupun syarikat Malaysia yang besar ni, mid-tier companies ini, mereka adalah part of the supply chain, sebahagian dari rantai bekalan pengeksport besar kita. Setengah tu PKS memang export directly juga ke Amerika Syarikat. Kalau kita tidak ada satu rundingan dengan Amerika Syarikat dan tidak ada persetujuan, mereka tidak, there's no certainty, there's no clarity. Kerana perjanjian ini juga memberi peluang kepada Malaysia dan Amerika Syarikat berunding kalau ada isu-isu yang mereka tidak setuju. Kalau tidak ada perjanjian ini, Amerika Syarikat secara unilateral boleh mengenakan tarif atau apa-apalah yang mereka rasa bersesuaian terhadap negara kita. So for rakyat biasa ni, terutamanya PKS, bila dia ekspor ke Amerika Syarikat, they can export dengan confident, yang keyakinan yang produk mereka boleh terus dieksport ke negara Amerika Syarikat. Dari segi pekerjaan, semua ini tidak terkesan lah. Harga barangan contohnya. Harga barangan, kita berbincang pasal isu pengimportan daging. Kalau kita memberikan akses pasaran kita kepada Amerika Syarikat, lebih banyak daging-daging ini, tapi subject to kelulusan JAKIM lah. Lebih banyak produk daging yang halal yang boleh masuk ke negara kita. Harga daging akan jatuh, lebih cheaper. Sama juga dengan pharmaceutical, macam even Boeing, saya sebut tadi kan, kalau kita tidak dikenakan tarif, dan kita tidak dikenakan tarif untuk rantai bekalan kepada Boeing, dan bila Malaysia Airlines membeli pesawat Boeing, harga Boeing pun akan lebih murah, harga daging akan lebih murah. So this will be positive untuk rakyat kita lah. Contohnya lah, ada banyak lagi contoh. Okay, untuk signing the ART, apakah impact future agreements with other countries? Will it jeopardize, or what pros and cons are there? Dalam perjanjian ART ini tidak ada negatif impact kepada perjanjian-perjanjian kita dengan negara lain, ataupun perjanjian-perjanjian yang akan kita tanda tangani dengan negara lain. Pada masa yang sama kita menandatangani ART, kita ada menandatangani perjanjian dengan China, ASEAN-China FTA, upgrade kita, kita punya FTA bersama China, di antara ASEAN dan China. Kita juga mengutamatkan Malaysia-Korea FTA, rundingan dengan Europe untuk diteruskan. Dan oleh itu tidak ada kesan apa yang kita setuju dengan Amerika Syarikat tidak bermakna kita tidak boleh bekerjasama dengan negara-negara lain. So in addition to that, some people actually argued that the Malaysia's billion tariff exemptions yang cover about 1,700 product lines that you mentioned earlier, betul ke benda ni is actually is a win from Malaysia? Like, mainly people actually cakap the US importers are benefiting more rather than Malaysia. Well, you have to look at the bigger picture lah. Yeah, of course, this 1,711 lines ni comprise about 12% of our total export in terms of value. Dan pada masa yang sama, this of course can grow more because these products will then will be exempted lah daripada tarif 19% ini. Dan pada masa yang sama, we have shown dalam perjanjian ini, we are the trusted
and reliable supply chain partner, terutama dalam sektor-sektor strategik mereka seperti semiconductor, seperti aerospace, seperti pharmaceutical dan sebagainya. Ya, ini akan membantu lagi ekosistem dan industri-industri kita yang terlibat dalam rantai bekalan kepada Amerika Syarikat. Kerana rantai bekalan of security of supply chain ini penting sekarang dalam isu economic security. Ya, so oleh itu kita kena lihat dari segi holistiknya, dan pada masa yang sama masih lagi ada rundingan sebenarnya ya dalam sektoral tarif ini, ya, di mana dalam Section 232 Amerika Syarikat ada mengatakan yang kita masih lagi perlu berbincang dalam setengah-setengah lagi sektor yang di consider strategic lah, macam semiconductor. Ini ya, dalam joint statement mereka ada mengatakan yang mereka akan look at this art favorably untuk rundingan kita yang akan datang, terutamanya dalam sektor-sektor yang penting untuk negara kita. In the context of global supply chain pula, Yes. Sebab sekarang ni global supply chain dia terlaka lebih pada gangguan. Yes. And macam mana Malaysia dapat gunakan ART ni untuk strengthen the resilience of the supply chain dan juga tak solely rely on one trading partner or just focus on one market. Ya. Ya. Okey, kita lihat art ya. Kita bincang banyak pasal art ini ya, dan pada masa yang sama seperti saya sebut tadi, kita juga teruskan rundingan kita dengan negara-negara lain ya. Kita ada beberapa FTA dengan negara-negara lain yang kita telah tanda tangani baru-baru ini, dan memang lama pun ada, macam CPTPP, macam RCEP dan sebagainya. In fact, perdagangan antara negara ASEAN pun kita telah menaik tarafkan our agreement dengan negara-negara ASEAN. A3 pun telah ditandatangani baru-baru ini di ASEAN Leaders Summit, the upgrade of A3. So kita teruskan rundingan dengan negara-negara lain supaya kita pengekspor kita mendapat market access kepada negara-negara tersebut. So we need to diversify lah ya, pada masa yang sama. So we need to engage. Kita selalu sebagai negara yang berkecuali ya, we always been saying that we are neutral. So we have to engage all countries, including US lah, of course. Kerana kita sebuah negara yang terbuka dari segi perdagangan. Kita tengok trade to GDP kita pun hampir 200% ya, trade to GDP. So kita sebuah negara yang we consider ourselves as a mid-sized economy lah, di mana kalau you have a company, you know, the market for your product ada 34 juta penduduk. Tetapi kalau ASEAN 680 juta. Kalau dunia lebih lah. Ya, jadi to build a company and to make it profitable, you need scale. Oleh itu, you cannot just have Malaysia as the market. You have to have ASEAN as the market. Ya, pasaran kita tidak boleh terhad hanya kepada Malaysia. Oleh itu, perdagangan ini adalah satu elemen yang penting untuk syarikat-syarikat kita ya, dan juga pelaburan kerana syarikat-syarikat yang melabur ke dalam negara kita ingin menggunakan Malaysia sebagai satu platform untuk mereka ekspor ke seluruh dunia juga, dan oleh itu amat pentinglah ya, kita sebagai negara yang terbuka memastikan Malaysia terus mengadakan perbincangan dan mendapatkan market access untuk seluruh dunia. Okay, YB. So, setiap perjanjian tu mesti ada peruntukan untuk masa hadapan. Tapi also there's a lot pros and cons. Katakanlah in future, there are maybe misunderstanding between Malaysia and United States. And also katakanlah kalau Malaysia pilih untuk keluar daripada perjanjian ni, are there any risks? Will United States actually impose sanctions to us? How will it work? Yeah. Well, memang dalam perjanjian art ini kita ada exit clause. Ya. In fact, mana-mana perjanjian pun ada exit clause. Kalau kita melihat mengkaji perjanjian ini tidak menguntungkan kita. If there's one area yang mereka push and we said this is not good for our country, we can always exit. There is an exit clause. Like I said, seperti saya kata tadi, perjanjian-perjanjian lain pun ada juga. Ya, dan pada masa yang sama, yang penting ialah dalam perjanjian ini, ya, kita ada clause yang memberi peluang untuk kita ada consultation, ya, supaya kita berunding. Kalau mereka tiba-tiba mengatakan ini tidak menguntungkan Amerika Syarikat, jadi kita akan kenakan tarif ataupun kenakan apa-apalah penalti ke dan sebagainya, kita ada peluang untuk consult dan bagi tahu kepada mereka dan tak betul tu pemahaman mereka terhadap isu ini. Ya, tapi kalau kita masih tidak setuju, kalau ini akan tidak menguntungkan negara kita, kita boleh keluar daripada perjanjian ini. Jadi tidak ada isu mengenai kedaulatan negara dijual dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, yang penting ialah
untuk negara kita terus engage dengan Amerika Syarikat, tu terus berunding kalau ada isu-isu yang kita cakap macam ada salah faham. Tu ada, so we have given that the agreement ni memberi peluang untuk kalau ada isu salah faham untuk berbincang dahulu. Kalau tidak, Amerika Syarikat akan buat keputusan unilateral. Ya. It's like contohnya kalau kita tidak ada perjanjian ini, apa akan berlaku? So kalau kita kata okay, we willing to get out, but we have to face the consequences lah. Kerana kalau we get out of this agreement, ini bermakna agreement ini tidak ada lagi dan Amerika Syarikat akan mengenakan tarif yang lebih tinggi. Adakah kita bersedia? Kita kena fikir betul-betul. So, Malaysians should not be worried about insecurity ataupun kedaulatan negara tergugat because we can just keluar anytime, right? So, ada isu timbul mengatakan yang perjanjian Cambodia dengan US lagi better dengan Malaysia with US. So, what's your take on that? Well, my take on that, of course, tak betul lah. Ya, kerana we have to look at it objectively about comparing apple to apple lah. Ya. This is not comparing apple to apple. Malaysia sebuah negara yang lebih maju. Ya, kita tengok KDNK per kapita kita pun menunjukkan kita adalah negara membangun dah nak jadi high income nation pun. Lihat dari segi Cambodia, kita tengok KDNK per kapita mereka, GNI per kapita mereka masih lagi is under the terminology we call it less developed countries lah. Jadi we are not, bila perjanjian mereka they look at it that way also. Yeah, and you look at the terms, you have to read the agreement in totality. The perjanjian dengan Malaysia ni lebih strategic the nature. It makes Malaysia as a strong strategic partner to the US, to the Amerika Syarikat. Dari segi wording yang digunakan, dari segi komitmen di antara kedua-dua negara. Ya, kita merupakan satu rakan dagang yang berantaian bekalan tu penting kepada Amerika Syarikat. We are industrialized country. Ekspor kita pun 80% adalah manufacturing. Jadi berbeza dengan Cambodia. Jadi itu satu perbandingan yang saya rasa tidak fair lah untuk sama juga nanti bila kita lihat perjanjian perdagangan antara EU dan US, perjanjian perdagangan antara Korea dan US, semuanya berbeza. Kenapa nak banding dengan Cambodia saja? We have so every perjanjian itu lain, unik, ya, kerana mereka mempunyai situasi yang berbeza, ekonomi yang berbeza juga, dan juga rakan dari segi perdagangan dan pelaburan yang berbeza dengan Amerika Syarikat. YB, sekarang jadi satu very hot issue about the RM1 trillion procurement from the US. Ada yang cakap, it should actually be used for the domestic usage. 1 trillion ringgit tu, isn't it too much? What's your take on that? Yeah, well, this commitment 1 trillion ringgit ni dalam masa 5 hingga 10 tahun, it's a commitment that memang syarikat-syarikat yang kita telah kumpulkan jumlah ni, they have already made plans to do it. Ya. Contohnya Malaysia Airlines, ya, mereka telah memberi komitmen even sebelum perundingan tarif untuk membeli pesawat daripada Boeing. Ya. And then macam contohnya LNG, ini Petronas memang kena beli pun LNG dan pernah beli daripada Amerika Syarikat sebelum ini pun. Kerana mereka talk about energy security dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi pembelian barangan-barangan yang lain daripada syarikat-syarikat multinasional negara kita yang base di negara kita dan juga JLC, memang ini pembelian yang mereka akan buat dalam masa 5 hingga 10 tahun, pelaburan yang mereka perlu untuk mereka meningkatkan lagi kapasiti pembuatan mereka. So these are machines yang dia buying from ni. Data center yang ada di Malaysia sekarang ni, banyak juga equipment yang diperlukan daripada Amerika Syarikat. Dan ini ada spillover kepada negara kita. Bukan dia beli, lepas tu letak dia barang tu kat situ. Ya, dia beli barang tu akan menghasilkan produk-produk untuk dia ekspor balik. So they are all positive multiplier terhadap yang 1 trillion ini. Doesn't mean you spend and nothing comes out of it. You spend 1 trillion, macam Malaysia Airlines. You spend money to buy the plane, then you can compete dengan AirAsia, you can compete dengan Batik, you can compete with SQ, then you make money. And then the money will go into for dividend for the shareholder lah. In this case, Khazanah sama juga dengan syarikat-syarikat yang membeli barangan ini. Mereka membeli the machines, they will produce, they will make revenue, and of course they create jobs dan sebagainya lah on the multiplier. So it's not about spending and then we don't get anything out of it, right? And also at the same time, it's spending that they are going to do anyway,
regardless ada tarif atau tidak ada tarif. Jadi yang penting ialah tidak ada satu sen pun dana daripada kerajaan yang 1 trilion ini. Alright, nampaknya kita pun dah sampai kepada penghujungnya. Terima kasih YB Tengku Zafrul sebab sudi luangkan masa, dan juga pada para penonton, hopefully it was a very detailed explanation what we can learn. Jangan lupa untuk terus bersama kami dalam the next episode of MITI Sembang Santai. Have a good pleasant week and Assalamualaikum.